Hai, Assalamualaikum geng, selamat tahun baru. Apa khabar semua? Sihat ke? Lama tak bersiaran langsung. Okey geng, korang mesti tertanya-tanya kan, orang Tioman ni makan apa pada musim tengkujuh ni? Ombak kuat, hujan hampir setiap hari, tak boleh nak buat apa-apa, tak ada aktiviti. Inilah aktiviti orang Pulau Tioman. Tak ada lauk nasi cari ni. Kirik tehan, kirik manis. Buat lauk nasi, nak pergi ke laut dah tak boleh. Ombak kuat, nak mancing tak boleh. Inilah aktiviti menggali, nampak tu. Tapi hari ni aku dah tak menggali lah. Okey geng, korang mana-mana yang nak ambil package untuk tahun ni, PM aku, okey. Tapi untuk bulan 1, bulan 2 ni, package aku close lagi. Sebab kita Pulau Tioman ni masih dalam musim tengkujuh lagi. Cuaca pun tak menentu. Angin kadang-kadang kuat, hujan kadang-kadang lebat. Itulah. Okey, kita jumpa lagi nanti, okey. Assalamualaikum, bye semua. Aduh, dah. Kalau dalam tu semua kena ni.